Bagus kau ada buat podcast dengan kau lah. Ha? Buat podcast dengan kau. Jom kejap kat depan tu. Oi, tak ada lah. Depan tu ke ujung tu. Jom lah. Kejap je. Kejap je. Alah. Pun jom lah Pun. Kejap je. Situ. Kejap je. Nak aja buat podcast tak nak? Buat podcast. Macam mana ni? Nak aja buat podcast tak nak? Nampak Saiful. Oh, Saiful ada sini Tadi ni kau tengah record kan? Record lah. Tapi masalah dia nak setting bagi nampak cun-cun. Ni. Jenuh nak bawa benda tu. Macam Andrew kadang-kadang ni habis bateri. Yang tu ada bateri. So dia tak tahu. Itu lah. Besok kau datang ni? Tak ada. Datang malam ni dengan Pak Wan? Kau Pak Wan datang ambil lah? Betul. Yeah. Pakai barang tu lah sikit. Oh, patutlah kau datang. Aku cakap jom lah. Yelah ikut kan. Patutlah kau datang. Lalu kat rumah aku balik pun lalu rumah balik. Lalu ikut tikam batu. Awak tak main? Mainlah. Sepatutnya aku terus main isu. Sebab aku kalu dengan Kuala Muda. Aku tak nak keluar players. So terus main isu cancel lah. Kuala Muda besok? Dah lepas dah. Bukan players kan betul keluar awal. Okay. Ahad ni main lah tak. Aku dah ada 6 board dah. Aku dah ada 6 board dah. DGT. Plastik lah, kayu. Kalau campur kayu 10. Pakai krono lah. Tapi krono tak boleh buat repeat. Krono lah pula. Benar malas dah krono. Malas dah buat ID dapat krono lah. Mana dah tahan sikit. Yang tu sebenarnya aku rasa lagi ni daripada better daripada DGT wire. Daripada tu, yang tu kalau jatuh macam mana? Takkan jatuh. Kalau jatuh, saja orang tarik jatuh. Itu kata tangan tu. Setakat ni tak ada lagi jatuh. Sebelum jatuh pun kita dah try dah banyak kali. Jatuh mengingat tu. Kalau jatuh tu mengingat tu. Dia mengingat tu. Besok start kau apa? Amir, besok first round kau apa Amir? First round kau apa? 9.5. Kau buat 9.5 kalau buat wire depan jam lah. Yang mana Syafiq? Dah on the way. Dia berhenti ni lah. Okey, kau buka licas. Macam tengok. Ada komputer? Komputer tak ada. Komputer tak ada? Besok bagilah kau test. Abang duduk main lewat? Tak ada lah, kejap lah. Nak tidur kat ni. Ya. Banner ke tak mana banner? Banner? Dekat Facebook ada kan? Tak, aku nak tahu dekat licas ni banner. MCC, start hari pun Selasa, Rabu. Selasa. Lepas tu buat live lah. Buat lah, dia 6 DGT. Aku minta package lah 6 DGT. Tu Imran? Dia buat ID. Berapa banyak semua buat? Tak tahu lah, tapi boleh kot semua buat, dia cukup kot. Imran banyak weh. Dia ada 90 ke 100. Tapi aku rasa ni proper lagi. Proper lagi DGT sebenarnya. Proper dari segi, kalau kata ID tu memang boleh pakai World Champion, kenapa dia tak pasang ID? World Champion kenapa tak pasang ID? Tata Steel ke? Tak tahu. Betul lah. Tapi aku rasa satu je. Kalau DGT, game besar ambil repair. ID chest hilang. Yang tu. Waktu dekat semua pun ada isu ke.
ada kat semua. Ada team nak tahu capturing tu dah habis masa belum. DGT boleh bagi tahu. Sebab ada Ha, 2 second. Waktu dia makan tu 2 second. Still ada masa. betul ni DGT boleh tahu. Kalau ada orang pikai lah kan. Ha. Jam habis juga masa habis. Kan jam. Tak, dia makan tu yang tak cukup buah tu dia makan tu dalam masa, sebab game tu draw. Dia nak tahu game tu dia makan sebelum ke selepas. Tapi kalau yang MCC pakai ni pun dah okey dah. Tak aman kan. Pakai apa? Pakai ni Chrono. Kalau Chrono pakai ni dummy pun okey dah. Ya. Tapi aku tak tahu dia pakai Chrono ke tak. Apa si Tak, Chrono punya interference aku tak suka. Tapi Chrono hampir export pergi license. Tahu. Cuma tak suka lah. Yelah tak sebut sangat. Barang free yang kena tak barang free. Chrono barang free. Ni pun free. Ha? Ni pun free. Ni bayar ni. Tu kau nak beli tab sama. Hai murah. Tapi bukan free pun. Tapi bagus dia yang ni tak payah charge bateri. Yang bisa tengok Imran bawa charge bateri je. Tak, aku tengok Adam buat. Adam. Adam mana? Adam seorang tu. Ada Jeffrey. Double weekend dia selalu panggil aku. Ya. Chess Hub. Okay, dah siap. Ni dia ni je. Oh, pairing buat bila? Alah, masalah buatlah pairing awal. Aku boleh masukkan pairing dalam ni. Apalah, settle lah ni. Tu tak datang tu esok? Ya? Datang lah, buka buah catur. Buka kalian. Buka kalian. Budak-budak kan tengok dalam grup tanya VDID tu apa? Ada yang tanya. Cikgu Umar. Kau lah kena. Kau kena terangkan lah sebagai MCF punya ni. Aku kan MCF. Power by Aicha. Aicha tu. Apa dia? Aicha tu. Aku dapat SK besok kan.